macam megang watak Sharifah Zahra. Sharifah Zahra merupakan tunang kepada Syed Yusof dan karakter dia saya seorang gadis yang periang, tapi konflik bermula apabila saya kehilangan tunang saya iaitu Syed Yusof, lakonan Azri Iskandar. Alhamdulillah semuanya okey dan saya dah biasa dengan tengok Unggul sebab kita dah selalu bersama kerja, jadi kita dah macam keluarga. Kena cakap bahasa Arab dan kena belajar because it's not easy untuk mix bahasa Arab dengan bahasa Melayu. So banyak juga kena buat homework, especially dari segi dialek yang betul, cara bercakap campur Arab dengan bahasa Melayu. Dan antaranya yang lain, saya watak saya sangat berat dalam cerita ni sebab saya kehilangan tunang saya kan. Jadi satu karakter yang baru, tapi saya belajar dengan Kak Ellie because Kak Ellie memang bagus, sangat-sangat bagus dan saya banyak belajar dari dia. She is very good, very humble and very soft spoken. Jadi saya senang bekerja dengan dia dan memang dari dulu pun kita pernah berlakon sama-sama dan saya dah yakin memang dia akan jadi pengarah. Alhamdulillah hari ini Kak Ellie menjadi seorang pengarah yang sangat tersohor. Title pun different and I rasa tak ada lagi orang buat filem penanggal and something different. I tak boleh nak compare dengan cerita lain sebab cerita-cerita lain pun banyak kelebihan dan masing-masing ada kelebihan masing-masing. Jadi penanggal dia lain sebab tajuk dia pun sendiri penanggal, cerita dia genre lain. Kena tonton sebab ini filem pertama arahan idola saya iaitu Kak Ellie Surati dan saya yakin ini dapat memuaskan semua hati penonton. Nama saya Josiah Hogan. Saya memegang watak Syed Yassin dalam filem Penanggal ni sebagai adik kepada Syed Yusof, Azri Iskandar dan juga adik kepada Syed Umar, Zuarifin. Syed Yassin dia tahu semua masalah antara adik-beradik, tapi dia memilih jalan untuk simpan. Dia tahu masalah antara Syed Umar dengan Syed Yusof. Okay, dia tahu apa yang Syed Umar nak, apa yang dia tak puas hati dengan Syed Yusof. First horror film lah. Tapi tak ada macam jumpa penanggal tu, tak ada scene silat dengan menari Samra sebab saya tak ada silat background dan tak ada menari Samra punya background, tapi kena buat jugalah. Dia macam satu filem yang ada research. Maknanya sebab kalau tak silap skrip ni dah 3-4 tahun lepas dah buat dan sekarang baru dapat. Jadi Kak Ellie dia terlalu teliti scene by scene. Kenapa scene ni macam ni, kenapa scene ni macam ni, kenapa cara Syed Yassin pandang Sharifah Zahra, kenapa. Dia banyak kenapa. So setiap gerakan tu ada sebab dia. So agak apa yang saya rasa agak lain lah. Watak Kak Pah berdasarkan cerita yang dibawa pada tahun 30-an sebagai seorang ibu wanita Arab yang tahun-tahun tu Arab baru datang ke Melaya, cakap Melayu pelak lagi. So Kak Pah akan menjadi ibu dan datang daripada keluarga Arab. Kak Pah baru dapat berjumpa dengan menantu Kak Pah, bakal menantu Sharifah Zahra. So malam ni tadi kita adakan adegan pertunangan, majlis tunangan. Tak tahu sebenarnya Kak Pah tak nak berlakon, tapi Ellie pandai pujuk Kak Pah. So Ellie pujuk, so Ellie kata give it a try. So I said okay. Dan dia memang berhasrat sangat nak Kak Pah. So Kak Pah kata okey lah Kak Pah buat. Kesesuaian memang ada, rasa Kak Pah kita gel very well tadi, okay. Pada peminat yang dah lama menanti Kak Pah. Walaupun scene Kak Pah tak banyak, tapi kepada peminat yang rindu dengan Kak Pah, dapatlah juga hilang rindu untuk filem ni. Jangan lupa filem Penanggal. Personally Kak Pah enjoy. Rasa Kak Pah Ellie sangat committed, very committed. Dan Kak Pah suka kerja dengan dia. Kak Pah nampak dia seorang yang sangat penyabar. Watak saya jadi orang Arab, Syed Umar. Jadi dalam cerita ni saya akan betul-betul dalam bahasa Arab. About 50% saya punya dialog bahasa Arab dan juga bahasa Melayu, tapi ada slang Arab. So far best. Bila saya tak ada shoot, saya balik KL pun saya rasa boring sebab saya tak sabar nak datang sini balik. Sebab semua dekat sini, kru-kru semua, pelakon-pelakon semua, kita orang ngam lah. Best. Okey, cabaran dia saya kena belajar bahasa Arab.
dialog ada banyak dalam bahasa Arab. Jadi kita orang pergi training sebulan sebelum penggambaran, kita orang pergi training dan saya ada watak saya kena bersilat. Saya kena belajar silat lah. Itu cabaran-cabaran. Okay, so far, macam ni. Semua orang cakap dia garang, padahal Kak Elly tak garang langsung. Sangat sweet and baik. Jadi dia juga pelakon dan bila dia mengarah, dia banyak monitor pelakon-pelakon dia dari segi akting. Jadi daripada situ, kita orang semua banyaklah belajar daripada dia. Okay, sebab semua pelakon-pelakon dalam ni hebat-hebat, bagus-bagus. Lepas tu, setupnya besar and cerita dia bukan sekadar cerita hantu. Dia lebih daripada tu. Bukan tajuk penanggal tapi cerita dia lebih daripada tu. Okay, so far saya tak pernah lagi berlakon cerita hantu, cerita seram semua. Jadi saya excited lah tengok hantu-hantu ni. Agak perak juga lah kata orang kan. Jadi so far saya tengok cerita ni saya suka sebab dia punya tenaga-tenaga yang bekerja semua belakang tabir ni semua sungguh-sungguh. Jadi energi yang dia orang bagi tu tak secara langsung tempias kat saya. Ganggu tu kena tanya orang belakang tabir sebab dia orang yang selalu daripada pagi ke pagi. Mungkin ada kot.